Okay, section kali ni saya ceritakan tentang campaign setting supaya tujuan kita buat campaign setting tu tak membazir duit. Okay, kalau salah setting Google Ads ni, dia akan anda akan spend duit dekat tempat yang tak betul lah. Okay, alright. First kali dekat networks. Okay, networks ni apa? Search network ni contohnya macam google.com. Lepas tu kalau ada kita include search partner Google ni, contoh yahoo.com kan. Orang cari macam ni, Karental Shah Alam ni, orang cari Karental Shah Alam dekat yahoo.com, jumpa kita punya website. Okay, yang search network ni okay kalau nak include, tapi display network ni memang tak bagus lah untuk orang yang baru nak buat Google Ads. Memang tak bagus. Dia akan banyak bazir duit dekat sini lah. Dan tak ada result. Display network ni apa? Macam YouTube lah. Contohnya kita bid keyword kuih raya kan. So bila orang cari kuih raya dekat YouTube, dia jumpa kita punya iklan juga, which is tak bagus lah. Kadang-kadang dia nak tengok video kuih raya je, macam mana nak buat kuih raya kan. Tapi kalau dia cari kat Google, contohnya dia kata nak beli kuih raya 2024 kan, dia tak adalah nak cari dekat YouTube kan. YouTube, lepas tu ada kadang-kadang ada blog-blog include display network ni, dia ada dekat blog-blog tau. Dekat blog-blog contohnya Beautiful Nara kan, ada orang cari kuih raya kat Beautiful Nara, nak beli kuih raya kat situ. Tak ada. Orang tengok Beautiful Nara tu untuk tengok gosip-gosip artis kan. So saya sangat suggest, sangat tekankan lah, saya sangat recommend supaya anda untick display network. Alright. Untuk location ni kita sambung dekat video satu lagi sebab panjang juga nak cerita lah.